Azim, ya Allah. Minta maaf. Assalamualaikum. Mira, Zira. Waalaikumsalam. Jomlah, ikut kami. Lepas ni kami ada nak pergi majlis ilmu kejap lagi. Kau nak ikut-ikutlah. Marilah kita sama-sama ke jalan benar. Sepati lah nak berubah tak nak. Kita buang masing-masing. Nanti nak mati, kita orang taubat lah. Assalamualaikum Umi. Salam. Ada kawan kami, dia nak berubah. Ya ke? Alhamdulillah. Siapa tu? كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يضرب في حسن Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada manusia melalui pelbagai cara.